Mitsubishi Triton lah. 2 hari lepas kemalangan memang. Berdekatan puncak alam jugalah. Tuan kata ni bawa datang sini. Tanya boleh tak buat? Okay, kami cuba buat lah. Dia bukan bahagian ni saja. Sebenarnya pintu depan belakang. Ni pintu belakang saya dah buka. Okay, ni pintu depan. Pintu depan ni kemek masuk ke dalam sebenarnya. Jadi ni saya dah buang bahagian cat dah. Bahagian cat dah. Nanti nak settlekan dulu panel ni, lower panel ni. Ni kemek masuk ke dalam. Kau-kau lah. Kalau nak tukar skeping ni, bukan tak boleh. Sebenarnya boleh, bergantung pada ni lah. Modal tuan empunya kereta ni. Dia minta kami betulkan, kami cuba betulkan. Taklah dapat 100% kilang kan, tapi kita cubalah. Kita cuba buat yang sebaik mungkin lah. Okay. Bismillah. Biasa orang jahit baju kan. Petang ni saya jahit besi.